membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 24 Mei 2025. Dikasihi biarpun apa terjadi. 1 Yohanes bab 4 ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan segala rasa takut kerana ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Dengan demikian, orang yang takut belum mengenal kasih yang sempurna. Apabila kamu dilanda ketakutan atau saya dalam ketakutan juga, GPS, iaitu sistem penentuan kedudukan Tuhan akan menghantar berita untuk mengatasi ketakutan dan menuju ke hadapan kehidupan dengan lebih yakin lagi. Rasul Yohanes menulis bahawa ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Ada banyak perkara yang memang layak menerima hukuman yang setimpal. Seorang budak yang telah melakukan kesalahan akan merasa takut apabila dipanggil ke pejabat guru besar. Bila sesuatu yang menakutkan berlaku dalam kehidupan, kamu mungkin akan bertanya, adakah Tuhan sedang menghukum saya? Dalam keadaan yang lain pula, jika semuanya berjalan lancar, kamu mungkin masih merasa cemas, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang buruk untuk berlaku. Seperti pepatah, ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Berita dari syurga adalah bahawa Tuhan telah menerima hukuman sepenuhnya. Inilah ertinya Getsemani dan Kalvari. Yesus mengorbankan nyawanya sebagai tebusan dan membayar pampasan untuk semua dosa kita. Ya, perkara buruk yang berlaku adalah sebahagian dari kehidupan kita, tetapi ini tidak bermakna Tuhan menghukum kita. Sebuah lagu pujian berbunyi, Tuhan bergerak secara misteri untuk melakukan keajaibannya. Dalam cara-cara yang hanya diketahui dalam hikmat Tuhan, perkara-perkara buruk dan yang menakutkan sering digunakan oleh Tuhan dalam mendorong kita bergantung kepadanya. Ini menambahkan pemandangan luaran kita dan meluaskan fikiran kita yang sempit. Tuhan bersedia menempatkan kamu di atas dalam mengatasi ketakutan serta maju ke hadapan dengan penuh yakin dalam kasih-Nya. Saya bercakap tentang keyakinan sejati untuk masa hadapan berdasar kepada kebangkitan Yesus Kristus daripada kematian. Kitab Ibrani menyatakan, marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, pelopor dan penyempurna iman kita. Untuk kebahagiaan yang ditentukan baginya, Dia telah menanggung seksa salib, tanpa menghiraukan pengaiban itu, dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk dosa kamu. Lebih dari itu, Dia bangkit dan naik ke syurga untuk membuka jalan kepada kamu dalam mengatasi penderitaan hidup ini melalui iman kamu yang tertumpu pada masa hadapan yang gemilang di syurga. Kebangkitannya adalah bukti bahawa Tuhan ingin menempatkan kamu jauh di atas ketakutan dan memberi kamu keyakinan hidup untuk masa depan. Seorang penyair berkata, Yesus, penebusku yang hidup, aku juga akan bangkit kepada kehidupan. Kebahagiaan yang tiada berkesudahan diberikan oleh Juru Selamatku. Akankah aku goyah dalam keberanian? Bolehkah aku takut? Atau bolehkah ketua bangkit dan meninggalkan semua anggotanya dalam kematian? Jawapannya ialah tidak boleh. Ini tidak akan terjadi dalam sistem penentuan kedudukan kasih Tuhan. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, Anak-Mu adalah cahaya hidup kami. Ajarlah kami untuk mengikutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.